Hai, apa khabar semua? Okey, hari ni kan kita nak bongkar satu topik yang sangat menarik. Kita akan tengok kaitan antara sesuatu yang kita semua pernah alami masa kecil, iaitu refleks bayi, dengan dunia neurologi autism yang kita tahu sangat kompleks. Bunyinya macam, jauhnya beza dua benda ni kan? Tapi percayalah, kaitannya lebih rapat daripada yang kita sangka. Jadi, pernah tak anda terfikir, apa sebenarnya kaitan genggaman tangan bayi yang kuat tu atau bila dia terkejut dengan cara kita fokus, tahap kebimbangan kita atau bahkan cara kita belajar bila dah dewasa nanti? Inilah dia persoalan besar yang akan kita cuba rungkai sama-sama sekejap lagi. Okey, jom kita mula. Untuk faham keseluruhan cerita ni, kita kena patah balik ke titik paling awal, iaitu program pertama yang dah siap-siap terpasang dalam otak setiap seorang bayi yang baru lahir. Inilah yang pakar panggil sebagai refleks primitif. Cuba bayangkan ia macam software permulaan untuk otak. Penting sangat-sangat untuk bayi terus hidup pada peringkat awal. Tapi kuncinya di sini ialah ia direka untuk sementara sahaja. Ia sepatutnya hilang bila bayi dah besar sikit. Ia adalah pergerakan automatik yang bayi buat tanpa perlu fikir langsung. Sebenarnya, banyak contoh refleks ni yang kita dah biasa nampak. Contoh paling senang, refleks palmar. Yang ni, bila kita letak jari kat tapak tangan bayi, dia terus genggam kuat-kuat. Mesti anda pernah rasa kan? Kuat betul genggaman dia tu. Dan sebenarnya, setiap satu refleks ni ada fungsi penting dia untuk bantu bayi tu survive. Tapi, di sinilah plot twist dia. Macam mana kalau program awal ni gagal untuk diupdate secara automatik? Apa jadi kalau refleks-refleks ni masih ada walaupun dah melepasi usia sepatutnya ia hilang? Inilah keadaan yang kita panggil refleks primitif yang kekal atau singkatannya RPR. Gemar dari zaman bayi ni, kalau ia tak hilang, ia sebenarnya boleh mula mengganggu, malah jadi penghalang kepada perkembangan kemahiran-kemahiran yang lebih kompleks nanti. Dan di sinilah semuanya jadi lebih jelas. Cuba kita tengok jadual ni. Ambil contoh refleks Moro, iaitu refleks terkejut. Masa bayi, tujuannya ialah untuk tindak balas, lawan atau lari. Tapi, kalau refleks ni kekal, ia boleh muncul sebagai rasa cemas yang tinggi. Atau anak tu jadi cepat overload dengan bunyi atau cahaya. Atau kita ambil ATNR, yang asalnya untuk koordinasi tangan mata. Kalau ia masih ada, ini boleh jadi punca kenapa tulisan tangan tu susah sangat nak kemas. Nampak kan? Ia bukan lagi pasal pergerakan bayi semata-mata, tapi ia beri kesan langsung pada fungsi harian kita. Okey, semua ni membawa kita kepada inti perbincangan kita hari ini. Para penyelidik sekarang sedang menemui satu kaitan yang sangat kuat antara kewujudan refleks kekal ini dengan gangguan spektrum autism atau ASD. Disebabkan refleks-refleks ni jauh lebih kerap ditemui pada kanak-kanak dengan ASD, para saintis mula percaya yang ia mungkin boleh jadi satu biopenanda. Apa tu biopenanda? Senang kata, ia macam satu petunjuk awal. Satu clue fizikal yang badan kita tunjukkan yang memberi bayangan tentang apa yang sedang berlaku dalam perkembangan otak. Dan ini bukan cakap-cakap kosong tau, data yang ada sangat jelas. Kajian demi kajian tunjukkan yang sesetengah refleks, macam refleks snout dan refleks mencari visual ni, kadar kewujudannya memang jauh lebih tinggi dalam kalangan kanak-kanak ASD berbanding kanak-kanak lain. Ini satu penemuan yang sangat-sangat signifikan. Soalan seterusnya, kenapa? Kenapa ini berlaku? Jawapannya terletak pada wiring otak itu sendiri. RPR atau refleks kekal ni sebenarnya adalah satu simptom, satu petanda kepada kelewatan dalam cara bahagian-bahagian otak yang berbeza bercakap antara satu sama lain. Okey, yang ni mungkin nampak teknikal sikit, tapi jom kita guna analogi mudah. Bayangkan otak kita ni macam sebuah bandar besar. Dalam kes ni, apa yang berlaku ialah bandar tu ada terlalu banyak jalan-jalan kampung dan lorong-lorong kecil yang bersambung sesama sendiri. Tapi, ia tak ada cukup lebuh raya utama untuk menghubungkan bahagian utara dengan selatan bandar. Hasilnya, perkembangan yang tak selari. Sesetengah bahagian otak berkembang terlalu cepat, manakala bahagian lain pula macam tertinggal. Dan ini bukannya sekadar teori semata-mata. Petikan daripada jurnal penyelidikan ini sendiri mengesahkan betapa seriusnya penemuan ini. Ia sebut yang kewujudan refleks primer yang kekal ni ada potensi besar sebagai biopenanda untuk ASD. Maksudnya, poin paling penting di sini ialah dengan hanya memerhatikan refleks-refleks ni, kita mungkin ada satu alat baru yang sangat berguna untuk pengesanan awal. Okey, setelah kita faham semua ni, mungkin ada yang rasa risau, tapi ada berita baiknya. Dengan pemahaman baru ni, kita sebenarnya boleh buat sesuatu. Ada jalan ke hadapan, ada harapan melalui satu proses yang kita panggil integrasi. Jom kita tengok macam mana ia berfungsi.
Perkara pertama yang kita kena faham betul-betul ialah matlamat kita bukan nak hapuskan terus refleks ni. Tak. Sebaliknya, proses integrasi ni adalah untuk membantu otak menjadi lebih matang supaya refleks ni tak lagi terkeluar secara automatik. Ia membolehkan pergerakan yang lebih disengajakan dan terkawal untuk ambil alih tempatnya. Dan proses ni, ia langsung tak membebankan. Lupakan bayangan senaman yang susah-susah. Ia lebih kepada pergerakan yang sangat lembut, dibuat secara konsisten dan paling penting, ia kena seronok. Kuncinya di sini ialah konsistensi, bukannya intensiti. Ia direka untuk jadi macam satu permainan harian, bukan satu lagi kerja rumah yang kena buat. Jadi, macam mana rupa latihan ni sebenarnya? Ia selalunya nampak macam permainan saja. Contohnya, latihan bintang laut, di mana anak tu bergulung macam bola dan kemudian meregang keluar. Ini untuk bantu integrasikan refleks moro yang berkaitan dengan rasa cemas. Atau merangkak cicak yang sangat bagus untuk bantu otak bina jambatan antara bahagian kiri dan kanan. Nampak kan? Semuanya adalah pergerakan yang disasarkan, tapi dibuat dengan cara lembut dan menyeronokkan untuk melatih semula otak. Dan ini membawa kita kepada persoalan terakhir yang lebih besar. Sebenarnya, kajian macam ni bukan hanya penting untuk autism. Ia membuka satu pintu baru yang sangat mengujakan dalam pemahaman kita tentang otak manusia. Kalau dengan hanya mengkaji pergerakan paling asas seorang bayi pun kita boleh belajar sebanyak ini, cuba bayangkan, apa lagi rahsia perkembangan otak yang kita boleh rungkai pada masa hadapan. Memang menarik untuk difikirkan kan?